Apakah hukum lupa rakaat dalam solat? Contoh solat 4 rakaat tapi sebab was-was saya tambah 1 rakaat. Baik. Kita semayang 4 rakaat Zuhur. Bila nak duduk tahiyat akhir, mari dalam hati, ke baru 3. Nampak? Jika kita syak 3 atau 4, hukumnya 3. Maka bila hukumnya 3, siapa suruh ambil 3? Nabi kata, "Falyabni ala ma staiqan." Daklah kamu ambil sebelah yang kamu yakin. 3 dengan 4, mana yang kita yakin? Yang kita yakin 3. Yang kita ragu 4. Betul tak? Jadi ambil yang yakin 3 dulu, wajib tambah 1. Kita pun bangun tambah 1. Hukumnya harus. Tak ada masalah. Betul dah awak buat ni. Yang tak betul, awak yakin dah 4, biarlah tambah 1 lah. Hukumnya haram. Kenapa? Sudah sahih 4 rakaat, awak tambah 1, sengaja menambah rukun, batal solat. Okey? Tiba-tiba di akhirat, rupanya kita memang 4 dah. Kita pergi tambah 1 jadi 5. Faham lagi? Kita duk ingat 3, tambah 1 jadi 4. Maka yang 1 tadi dapat pahala semayang sunat 1 rakaat. Nampak? Tidak ada yang rugi bagi orang beriman.